Apa hukum cium batu nisan masa ziarah tanah kubur? Jawabnya bodoh. Dia cium batu nisan. Ciumlah bini, bang. Cium anak, bang. Cium tangan untuk guru, tangan ulama, pemimpin yang adil. Cium batu nisan lah buat benda. Buka dalam bab-bab kuburan, Nabi suruh buat benda, bukan suruh cium. Suruh ziarah kubur, beri salam, baca doa, ada suruh cium. Tapi kalau Nabi suruh cium, kita cium lah. Contohnya batu apa Nabi suruh cium? Batu aswad. Hajar aswad, hajar tu batu lah. Hajar aswad Nabi suruh cium. Kata Sayyidina Umar, oleh kerana Nabi suruh aku cium. Kalau Nabi tak suruh, malah aku nak cium. Faham? Pasal mung batu je, tapi dah Nabi suruh, aku kasih pada Nabi. Berapa pergi cium batu nisan? Dapat pahala ke? Mayat dapat manfaat? Tak ada. Berdoa kepada mayat, istaghfiru li akhikum, minta ampun bagi saudara kamu ini. Bukan suruh tiung. Tiung bini boleh pek dah. Boleh dah, laki tiung batu nisan, bini tiung biti.